Diam, Intan. Kalau kau tak nak kena lempang lagi sekali, baik kau diam. Lempang lah, lempang. Intan dah muak lah dengan perangai ayah ni. Intan kalau tak duduk dengan ayah pun lagi bagus lah. Dah ada ayah perangai macam ni. Tanggungjawab dekat anak-anak pun tak ada. Dua angle ni tak lawa pula. Wak, ni beg besar-besar ni gimana? Saya dah tak nak lah duduk dengan family saya. Awak bawa lah saya pergi mana-mana. Asalkan bukan dengan dorang. Bawa? Uish, dapat duit ni. Apa awak cakap tadi? Tak ada apalah. Saya cakap tadi, saya ada tempat yang selamat yang awak boleh tinggal. Dekat situ awak boleh tinggal sambil bekerja. Boleh buat duit situ. Maksudnya awak tinggal kat situ sambil bekerja jugalah. Wah, macam menarik juga. Boleh lah. Janji saya ada tempat nak tidur. Okey, jom. Halo, Mas. Kali ni ada barang baru tau. Ayam kampung. Kali ni bagi lebih sikit. Macam tu okey lah, mantap. Alright, jumpa lagi. Okay. Awak tunggu sini kejap Kejap lagi saya bawa awak dekat tempat yang selamat daripada dunia awak, daripada keluarga awak, okey? Tak apa awak. Janji saya ada dengan awak pun dah okey dah. Rafiq, anak kau ada dekat rumah ke? Saya dah jumpa dia dekat sini. Tempat ni tak elok lah. Dia dengan lelaki lain. Tak tahu nak buat apa dekat sini. Okey, kau cuba datang Sanggup apa buat macam ni dekat kami ya kak? Aku tak kesian ke dekat kami? Weh bro, apa benda lempang-lempang barang aku ni bro? Apa dia? Barang kau cakap, ini anak aku tahu tak? Suka-suka hati kau nak jual dia Anak? Dek, awak kenal lelaki tu dah lama ke? Saya tak kenal dia lama mana pun. Lagipun tadi first time jumpa. Sebelum ni jumpa macam tu je. Kenapa awak senang sangat nak percaya tiga orang? Awak tahu tak? Kalau bukan saya dekat sini, awak jadi perempuan dulu dekat sini dah. Saya minta maaf. Saya minta ampun ayah. Saya tahu saya salah. Saya tak buat lagi ayah. Dah lah dek, lepas ni jangan cuba-cuba nak ikut lelaki yang baru kena. Kita tak tahu apa niat orang nak buat apa dengan kita. Faham tak? Jagalah keluarga awak baik. Nanti dah besar, banggakan ayah awak. Adam, Afiq, akak janji akak jaga korang baik-baik, okey? Korang cakap je korang nak makan apa. Nanti akak pesan. Janji tau kak. Ya, janji. Sayang akak. 此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程途，今日暮不赏。